Mainan baru, hadir lagi. Aku tak tahulah kenapa aku beli benda ni. Tapi sebabkan aku rasa macam, aku dapatkan juga sebab aku memang dah die hard fan kat DJI. So, aku dapatkan satu DJI Osmo Action Pro 5. Tapi aku ambil yang standard combo saja. Aku macam tak perlukan pun yang adventure tu kot. Standard dah cukup dah untuk aku. So, jom unbox. Buka besi dia. Koyak. Kita buka. Gel. Ada dua benda dalam kotak dan luar kotak. Aksesori. Oh, sebelum tu ada kad. Kotak aksesori kita buka, tengok ada apa. Kabel Type-C ke Type-C untuk cas. Buku panduan. Ada stiker. Cantik. Banyak stiker dia bagi. Wow. Tapi tak apalah. Kita simpan dulu. Dalam plastik ni ada beberapa benda Inilah hard casing dia yang luar punya. Boleh mountkan kat bawah, boleh mountkan kat tepi juga. Button record kat atas ni. Dan ini adalah untuk buka dia. Bateri, kunci, beberapa aksesori lain. Tak tahulah benda. Ni untuk mount dekat helmet. Tak salah, helmet untuk motor ke, helmet untuk buat aktiviti lasak ke. Dan dia ada bagi tapak dia juga. Macam ini. So, ini adalah kamera dia. Wah. Cantik. Nampak? Action 5. Skrin depan, skrin belakang, slot untuk memasukkan bateri dan juga memory card. Dalam dia dah tersedia internal memory. So, kalau tak guna memory card pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kecil lah. Button untuk record, lens dia. So, kita cabut. Wow. Nampak tak? Bawah ni untuk lock. Boleh letak je macam tu. Mantap. Dekat tempat bateri dia. Memory card. Masukkan. Bateri dia. Masukkan. Dan tutup semula. Tepi ni, kalau kita buka, untuk cas. Gunakan Type-C. Tekan button on. English. Mantap tak? So, ini adalah pandangan bila kita buat melintang. Dan ini menegak. Mantap. Jealous tak? Jealous tak? So, lepas ni aku akan buat banyak video menggunakan aku punya DJI Osmo Action 5 Pro ni.